Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pembentangan kali ini kami akan membentangkan berkaitan cukai barang dan perkhidmatan GST di negara Australia. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nurzat Afiq bin Mairi 291012, Muhammad Iqbal bin Azmi 290650 dan juga Gilbert Brandy anak kumbang 291066. Seperti yang kita tahu, kerajaan mengenakan cukai kepada individu atau organisasi bagi tujuan membiayai perbelanjaan negara. Ia merupakan sumber pendapatan utama sesebuah negara untuk membangun ekonomi, menyediakan kemudahan awam serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terdapat 3 jenis cukai yang dikenakan, antaranya ialah cukai pendapatan, cukai korporat dan cukai barangan dan perkhidmatan, iaitu GST. Australia merupakan salah satu negara maju yang telah memperkenalkan sistem GST sebagai sebahagian daripada reformasi pencukaian mereka. GST di Australia mula diperkenalkan pada tahun 2000 bagi menggantikan beberapa cukai yang tidak cekap dikenakan sebelum itu. Kadar standard GST yang dikenakan adalah sebanyak 10% dan ia tertakluk kepada kebanyakan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam negara tersebut. Namun, terdapat juga pengecualian tertentu seperti makanan asas, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Dari tahun 2013 sehingga 2024, sistem GST di Australia menunjukkan kestabilan dari segi kadar cukai, namun terdapat perubahan dalam aspek penguatkuasaan, pematuhan dan pelaporan cukai. Kerajaan Australia melalui Australian Taxation Office telah memperkenalkan pelbagai langkah digital dan strategik bagi memastikan kutipan cukai yang lebih cekap serta mengurangkan ketirisan hasil negara. Seterusnya ialah definisi cukai. Cukai barangan dan perkhidmatan ialah cukai penggunaan yang dikenakan ke atas pembelian kebanyakan barangan dan perkhidmatan. Di Australia, GST dikenakan pada kadar standard 10% dan ditanggung oleh pengguna akhir. Ia dipungut oleh perniagaan bagi pihak kerajaan dan diserahkan kepada Australian Taxation Office. GST dianggap sebagai cukai tidak langsung kerana pembayar cukai sebenar tidak membayar secara terus kepada kerajaan. Seterusnya ialah tujuan cukai ini. Tujuan GST ialah untuk menjana pendapatan negara bagi membiayai perkhidmatan awam seperti kesihatan, pendidikan dan infrastruktur. Selain itu, GST menggantikan pelbagai cukai lama yang tidak cekap serta meningkatkan ketelusan dalam sistem percukaian. Ia juga membantu mengalahkan pematuhan cukai kerana rekod transaksi lebih mudah dijejak melalui sistem berasaskan invoice yang digunakan oleh perniagaan. Untuk klarifikasi cukai, GST adalah cukai tidak langsung, iaitu dikenakan pada setiap peringkat pengeluaran dan pengedaran. Asas cukai merangkumi hampir semua barangan dan perkhidmatan kecuali seperti makanan asas, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Struktur kadar GST di Australia ialah rata, iaitu 10% tanpa perbezaan kadar mengikut jenis barang atau perkhidmatan. Kadar cukai dari tahun 2013 sehingga 2024. Sejak tahun 2013 hingga 2024, kadar GST di Australia kekal pada 10%. Walaupun terdapat perbincangan mengenai keperluan menaikkan kadar GST untuk menampung keperluan kewangan negara, tiada perubahan rasmi dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut. Keadaan ini menunjukkan kestabilan dasar fiskal Australia di samping mengekalkan kos sara hidup pengguna. Namun, kerajaan terus memperbaiki sistem kutipan melalui digitalisasi dan audit pemantauan. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan prinsip percukaian. GST di Australia memenuhi prinsip keadilan dan kecekapan. Dari segi keadilan, barangan keperluan asas seperti makanan, pendidikan dan kesihatan dikecualikan cukai. Ini untuk memastikan golongan berpendapatan rendah tidak terbeban. Dari sudut kecekapan, sistem GST yang berasaskan nilai tambah memudahkan pemantauan transaksi dan mengurangkan ketirisan hasil.
atau juga menggunakan teknologi moden bagi meningkatkan pemantauan dan mengurangkan kos pentadbiran. Sebagai kesimpulan, GST di Australia memberi impak besar kepada kerajaan dan masyarakat. Ia membantu kerajaan merancang kewangan negara, menyediakan perkhidmatan awam yang berkualiti dan menyumbang kepada kestabilan ekonomi. Walaupun ada cabaran seperti pengelakkan cukai, langkah-langkah perbaikan yang diambil menunjukkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan pematuhan dan mengurangkan kerugian hasil. Secara keseluruhannya, GST kekal sebagai sistem pencukaian yang penting dan berkesan di Australia. Saya akan menerangkan kesan pelaksanaan GST ke atas kerajaan Australia. Sejak diperkenalkan, GST menyumbang antara 11 sehingga 14% daripada jumlah kutipan tahunan. Pendapatan ini sangat penting dalam membantu kerajaan merancang bajet yang seimbang serta membiayai perkhidmatan awam seperti kesihatan dan pendidikan. Ia juga mengurangkan defisit fiskal negara dan menyokong dasar fiskal kerajaan melalui kutipan yang konsisten dan mudah diramal. Seterusnya, kita lihat kesan GST terhadap masyarakat. GST memberi kesan lebih besar kepada golongan berpendapatan rendah kerana cukai ini dikenakan ke atas kebanyakan barangan harian. Namun begitu, kerajaan Australia telah mengecualikan barangan keperluan seperti makanan asas, penjagaan kesihatan dan pendidikan bagi mengurangkan beban terhadap rakyat. Selain itu, GST mempengaruhi corak perbelanjaan masyarakat. Ramai pengguna menjadi lebih bijak dan terancang dalam pembelian. Kesan pengelakan cukai dan pelarian cukai. Pengelakan cukai berlaku apabila peniaga tidak melaporkan jualan sebenar untuk mengurangkan bayaran GST. Manakala pelarian cukai melibatkan penggunaan syarikat luar negara bagi mengelakkan cukai tempatan. Akibatnya kerajaan kehilangan berjuta-juta dolar setiap tahun. Bagi menangani masalah ini, pihak Australia Taxation Office ataupun ATO telah melaksanakan pelbagai langkah seperti pelaporan digital, audit rawat dan pemantauan transaksi dalam talian. Data sokongan. Berdasarkan data daripada ATO, kutipan GST telah meningkatkan dengan ketara daripada 51.1 bilion dolar pada tahun 2013 kepada lebih 82 bilion dolar pada tahun 2023. Ini menunjukkan pertumbuhan hasil cukai yang stabil. Kadar pematuhan cukai turut meningkat selepas pengenalan sistem e-invoice pada tahun 2020. Namun begitu, kerajaan masih kehilangan kira-kira 2 bilion dolar setiap tahun akibat pengelakan cukai. Data ini membuktikan bahawa GST merupakan penyumbang utama kepada pendapatan negara, tetapi memerlukan sistem pengurusan yang efisien untuk mengelakkan ketirisan hasil. Hasil kutipan GST Australia dari tahun 2013 sehingga 2024. Dari tahun 2013 sehingga 2024, kutipan hasil cukai barang dan perkhidmatan GST di Australia menunjukkan pertumbuhan yang sangat ketara. Sebagai contoh, pada tahun kewangan 2020, jumlah kutipan GST secara tunai adalah 61.2 bilion dan ia meningkat kepada 69.3 bilion pada tahun 2020 dan seterusnya kepada 72.8 bilion pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahawa peningkatan ini selari dengan pertumbuhan dalam perbelanjaan sisi rumah dan pemulihan ekonomi selepas pasca COVID-19. Walaupun kadar GST kekal pada 10% panjang tempoh ini, kutipan hasil yang meningkat mencerminkan pemulihan ekonomi dan peningkatan aktiviti perniagaan di Australia. Di sini saya akan terangkan mengenai tren cukai Australia dari tahun 2013 sehingga 2024. Jika kita melihat pada gambar raja, tren cukai di Australia dari tahun 2013 sehingga 2024 memperlihatkan kestabilan dari segi cukai utama seperti GST, di mana kadar GST kekal pada 10% sepanjang tempoh tersebut. Walaupun tiada perubahan kadar, kutipan cukai secara keseluruhan menunjukkan peningkatan berterusan dipacu oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan perbelanjaan pengguna serta pemulihan pasca pandemik COVID-19. Selain daripada kutipan GST yang meningkat, tentunya mencecah 84.9 bilion pada tahun 2023 sehingga 2024, kerajaan Australia juga menumpukan kepada pengukuhan sistem percukaian melalui digitalisasi, penguatkuasaan audit, pemantauan serta penambahbaikan dalam sistem kutipan. Tren ini menggambarkan pendekatan fiskal yang berhati-hati
mengekalkan kadar cukai yang stabil sambil meningkatkan kecekapan kutipan dan memperluas asas cukai teknologi dan pemantauan yang lebih baik.